Sekarang nak menuju ke kampung halaman. Kampung lebih kurang macam taman jugalah. So kita orang dah bergerak nak ke kampung halaman. Yeay, pergi naik kampung sebab tak ada bak mengapi. Yeay. Selesai. Songkok mana Mazik? Ayahnya Ambil lah. So inilah kampung saya. Sebenarnya ini rumah adik ipar. So mak mentua saya duduk kat sini. Duduk dengan adik ipar saya. So kami berkumpul kat sini lah, beraya di sini. So dah sampai. Hari ini kita dah sampai untuk pergi rumah nenek. Lepas tu kita kena beraya ni sampailah hari kedua. Kerja saya ialah tidur. Nama dia Aisyah. Buat betul. Buat betul. Dah mula hatinya. Mula pula. Ini masak apa ni? Dah. Dan daging. Sebab abang suka nak daging. Abang. So, ni rendang daging Hamdan ke? Tak. 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 Baru belajar cara nak motong daging. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat Hari Raya. Maaf dah dan indah batin. Cubit pipi saya tak. Wah. Cubit pipi saya. Ya. Mula-mula ambil saya sendiri, dia bukan ambil saya sendiri lah. Kau ambil. Salah tadi tapi cakap tercakap depan dah cakap lepas yang boleh biasa rendah. Mak dah turun pun dah cakap lepas. Kadang Pak Hamdan dengan Pak Mamak kadang berbeza. Ya dah. Tapi Hamdan nak menuju ke satu jalan yang baik lah. Jalan yang baik dah. Itulah Hamdan kata
Maafkan, maafkan. Mak murahkan rezeki, panjang umur. Dapat lebih bagus mak. Waduh, tulis. Jadi mak lah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Woi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap bukan ini. Aku minta maaf. Atuk. Nenek. Nenek. Selamat Raya Mak Zabatin. Kalau ada salah silap, minta maaf. Nenek minta maaf banyak ya. Nenek jalan tengok kamu. Cakap Tahun sekali nenek cakap. tengok kamu. Mak diam. Dia cakap. Suara dia mas. Mas, nenek cakap dulu, kamu cakap. Dia suaranya mas. Oh, ya. Tak cepat. Cakap je. Nenek dah maaf. Cepatlah. Kuatlah. Cakap selamat ya je. Dah. Mak Zabatin. Makan minum tak halal nek. Dunia akhirat. Mak diamlah. Ya, tak apa je. Cakap. Ya, sama. Ya, sama-sama nenek macam tu je. Ibu tak Dapat punya banyak je. ni. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alah, orang gemuk lah hendaknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berisik lah hendaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi? Nenek tu macam tu lah cakap lah. Oh, maknya. Ya. Sama-sama lagi. Tak apa juga. Ya. Dunia akhirat. Sama lah ya. Dalam makan minum ya. Dunia akhirat. Amin. Alamin. Alhamdulillah Rabbal alamin. Gemuk. Berisik. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan murah rezeki. Amin. Amin. Ya. Duduklah. Okey, saja. Nenek pun minta maaf ya. Selamat Hari Raya Mak Zabatin. Ampun dunia akhirat. Amin. Rabbal alamin. Cepatlah sehat tu ni. Cepatlah gemuk kan. Kamera dia apa? Kamera dia. Ni mak, kamera video. Aku pun. Raya. Jadi anak yang bijaksana. Jadi ayah yang patuh. Jadi abang yang baik berani. Cepat diam. Jadi anak yang solehah. Jadi budak yang baik. Jadi kakak yang baik pada adik-beradik. Patuh pada perintah Allah. Patuh pada kata ibu bapa. Hormat orang tua. Rajam amanai. Solat jaga. Ya bapa. Solat dan rukuk. Ya. Rumah, jaga anak yang baik, anak yang dalam kata. Jangan pada sana pokok-pokok kat ibu. Dan suka menjerit. Sendiri. Kalau ikut ni, dia ikut ini. Suara dia besar. Jerit-jerit mak. Bangun. Belum main.
Zaidin. Dasar roti canai. Roti canai kali kedua jangan. Apa kau mak? Tempakan. Selamat hari raya. Semua oi, salam. Dah beraya ke? Belum. Belum? Ha? Belum lagi lah? Jangan salah ngantuk ni. Ha? Mana boleh kena gelak? Kena sedih. Kena sedih. Kenapa? Oi. Oi. Sini. Sini. Jealous? Oh, jealous. Ngantuk dia. Oh. Jangan sampai dia kat dalam. Oh, sesuatu ni. Hai. Boleh ke? Jadi sini solat jaga. Nampak tak muka sendiri? Anak buah belah husband. So biasalah anak buah belah husband dia ramai. Ni yang baru 2 orang. Nanti akan sampai lagi. Husband adik-beradik dia ada 12 orang. Ni dia makan ayam besar, rendang saya dan buat laksa. Ini dia buat laksa. Ibu kat mana? Ada ini tu. Laksa. Rendang saya habis. Makan. Makan apa? Makan nasi. Ayam goreng. Nasi. Saya nak makan tu dengan ayam goreng. Tapi mana kuahnya? Ada kuah tak? Belas tangan. Sekejap. Ini sekejap. Dah Nasi nak kot. cek ibu saya. Hilang dah. Bayar tengok bibir buat apa? Dah hilang dah. Tak apalah ibu. Hilang tak apa. Kuah. Nak warna hijau ke nak biru? Kuah hijau. Tapi apa tu? Kuah ibu punya. Bukan tu. Bukan tu.
Tak, cakap dengan ayah you makan tau. Ambil lah sini. Ambil susu ni. Ambil sini. Ni bunuh. Pahal lu. Pas tangan. Bismillah. 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 Kalau Bismillah. Nak kuah hijau ke? awak tidur je. Tidur ke pasal lah. Cik pasal lah. Cik pasal lah. Mana nak makan? Ibu. Tengok. Ben. Tu. Awak ingin dah tak tahu. Betul. Laksa beli. Laksa beli? Ibu tak pandai masak laksa. Ya ke laksa beli? Ya. Laksa, kuah. Yang lain-lain dia minta sini. Bla-bla-bla tu baru buat. Itulah yang saya. Saya kasi tolong, men. Atas tolong, men. Tak mahu itu pelakon dah. Ayuh, You busuk. Masak dia tu. Mak saya tak pernah masak sangat. Mana masak laksa betul kan mesti masak. Ya jadi masak. You beli kan ni juga ada dapur. Wah, beli. You beli. Dari mana beli tu mana boleh buat? Boleh. Kenapa kau beli? Boleh buat lah. Oh, kerja kau aku dah buat dulu. Aku nak buat pokok dalam pokok ni. Malah masak ni apa kena tengah tak? Kau tahu tak mencek. Mencek. Oh, mana cuma tu sampai. Mencek. Mana Macam sampai. mana sampai? Macam mana nak buat? Kenapa ni? Dah perut lah. Salam Pak Su. Ibu je pun nak dengar you. Ni buat. Dah ayah. Cuba. Cuba ayah lah.
Long pun layan si kecil ni main pop-pop. Balin. Balin. Balik. Dia boleh masuk pulau. Balik. Nampak dia bandar. Tinggal dia balik. 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 Ada main tu je saja. Lagi. Dah bagi ada pemain benda. Yang macam ni tau. Ni. Jangan dekat pada. Aisyah. Mami budak je. Kau tak gitu ke apa? Lepas tu ibu nyanyi budak je ni. Kami budak je. Balik. Palung yang ni kan. Dah, jom masuk. Raya kali ini simple tapi meriah juga. So, sampai sini saja kisah saya pada raya pertama. Enjoy dengan outfit saya.